Jawab. Kita orang tadi boleh pasal tu. Nombor ni yang kau. Ayo dulu. Seorang peniaga nasi lemak kesal apabila terdapat pihak yang menggunakan nombor telefonnya untuk membuat panggilan palsu kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Menerusi satu perkongsian melalui akaun milik Walawa Empire memberitahu dia panik apabila dikaitkan dengan panggilan kecemasan sedangkan ketika itu dia sedang membuat siaran langsung di TikTok. Tambahnya, ketika kejadian berlaku, nombor telefonnya sedang digunakan untuk siaran langsung sekaligus menimbulkan persoalan bagaimana nombor tersebut boleh digunakan untuk tujuan lain. Menurut mangsa, tindakan tidak bertanggungjawab itu bukan sahaja mengganggu perniagaannya, malah memberi tekanan emosi. Kemalangan? Mana nombor telefon sini? Alamak. Aku mainan lah. Dia cakap apa? Dia kata ada kemalangan kat rumah hotel ni. Kita orang tadi boleh pasal tu. Nombor ni yang kau. Tengah collect. Ayo dulu. Nombor ni tengah collect. Ini mesti scam ke ni? Saja nak main-main dengan orang ni. Ghost call tak? Ghost call tahu tak? Ghost call. Kita dengar? Itu ada tu. Main-main nak saja call. Ghost call ni dia boleh pakai nombor lah. Dia tengok nombor orang tinggi kan. Itu dia nak pakai nombor siapa? Pasal hati kosong. Bukan nombor tu? Sebab SIM card ni nombor saya. Tapi SIM card tu kat sini. Oh, 5137. Yalah, tapi dia jual ni nasi lemak apa? Walawa ni. Ha? Oh, dia lokasi kat sini. Dia jual nasi lemak Walawa ni. Bila cek nombor telefon tu keluar nama. Banyak kerja ni tak? Bahasa ni? Ada orang ini depan dalam. Meanwhile, Top global ni main-main. Ada tak? Kat sini ada kemalangan ke tadi? Saya cakap lah tak ada. Sebab lepas tu dia turun kan. Dia turun, dia pergi dekat banner belakang ni, dia bagi tahu. Sebab nombor yang dekat banner ni ada buat panggilan tadi. Saya kata lah, tak ada. Nombor yang dekat banner ni nombor phone saya. Saya tengah buat live daripada tadi. Macam mana saya nak call pula pihak bomba? Takkanlah saya nak call saja-saja. Lepas tu, bomba tu dah macam terkesimak lah kat situ kan. Dia dah macam, ni panggilan palsu ni. Lepas tu, diorang pun beransur. Selepas diorang beransur, ada lagi satu call. Tapi bomba juga dekat area Sarawak. Bomba Tabuan. Boleh sewa satu ringgit, RM3. Tu kali saya kena. Lepas tu, balik niaga saya pergi buat report. Itu sahaja ceritanya. Itu je. Lepas tu macam mana? Kita buat report je lah. Report untuk cover. Kalau berlakunya lagi, sebab orang hack nombor phone saya tu. Terima kasih Pak Kiki. Alhamdulillah lah dah settle. Cuma biasalah orang scam-scam ni bukan senang nak kena dapat tangkap kan. Kalau senang kena tangkap orang scam ni, dah lama settle lah scam ni. Orang-orang hack ni. Nak datang meh lah. Tahu jenis apa dia. Lauk hari ni ada sambal sotong, sambal paru, sambal hijau, ayam goreng berempah, ayam goreng biasa, rendang kerang, rendang daging.